Weh, penat siap aku tahan nafas. Alah, biar aku mati. Pergi dari sini. Alah, diam lah kau. Macam lah kau. Tak pernah tahan nafas. Aku pernah lah. Kuat pula tu. Strong. Kau tak kuat. Jangan lembik. Berani ke cakap kat dia. Alah, biarlah. Oh ya. Aku nak buat lagi. Dia strong. Aduh, sampai bila lah kau nak tahan nafas? Sampai dia mati. Oh, dia dah berubah warna. Aku tak pernah. Wow, warna biru kesukaan aku. Bukan ke warna kau purple. Weh, tahanlah lagi. Aku nak tengok warna indigo. Alah, tadi kan ada indigo. Alah, biarlah. Aku tak boleh tahan macam tu sebab aku boleh cahaya. Ragata boleh tarik rambut. Genggal boleh putar-putar topengnya. Habis tu Zubel, aku nak tak nak. Alah, biarlah aku ni. Alah, ni. Tengok tu, korang mesti boleh macam tu juga kan. Kau tunjuk apa ha? Aku ada penggembaraan yang baru kali ni. Okey, kita akan pergi rumah pocong yang selalu joget-joget. Katanya dia banyak pocong. Habis tu hantu-hantu yang tak tahu dari mana muncul. Habis tu korang kena dapatkan air teh berlian. Korang kena dapatkan ya. Jangan tak dapat. Mata aku tembus. Mana Zubel? Alah, budak ni selalu hilang-hilang. Okey. Tahu. Okey, aku tak nak ikut juga sebab aku ialah penjaga. Tak tanya. Boleh tak aku nak macam semalam nak jumpa kamiku? Banyak songeh pula. Apalah. Okey, masuk portal syurga ni. Berhabuknya. Kotor pula tu, tak pernah bersih. Kira-kira hantu apa ya? Hantu kat pocong lah kan, dia orang dah cakap. Korang ni apa hal? Mesti wujud hantu Kak Lima pun ada. Aku hantu Kak Lima bukan apa. Bukan hantu Kak Lima real. Akulah. Kau ni kurang ajar nak kejutkan orang. Alah, biarlah sahur. Korang dengar tak suara tu? Mataku. Oh, hello, saya anak hantu pocong. Korang kena pilih pintu. Siapa ada gam? Aku tak ada. Aku bawa tangan je. Aku nak pasang. Tak boleh. Korang kena pilih pintu yang betul. Atau kalau tidak, korang tak selamat. Pintu ni pintu normal. Lagi normal. Wow. Pintu ni banyak monster. Takut tu. Korang kena pilih pintu yang betul. Tolong. Jax. Apa? Dia apa hantu kan? Kena sedih lah. Pilih pintu yang situ lah. Apa lagi? Aku tak pastilah. Aku nak cek dulu. Wah. Pintu tu banyak lidah. Aku masak dulu. Jangan tarik aku. Jangan. Solat taubat je lah kau ya. Zubel, mana kau? Tak ada pun kau. Kira-kira dia dekat mana? Aku boleh teleport. Aku yang teleportkan kau lah. Pertama kali kau nak buat macam tu, kau buat macam ni. Kau kena ceritakan aku apa sebab kau larikan diri. Alah, biarlah. Aku tak nak ikut. Alah, malas betul lah kau ni. Okey. Aku orang mana ni? Okey, ceritakan apa yang kamu salah. Aku salah. Kau lari ya? Tak boleh lah. Aku berak dalam seluar. Aku terkencing. Habis tu kalau aku pun sama. Aku punya. Kata mana buku aku ya? Kau ambil buku aku ya? Mana? Oh, ni pun ya. Habis tu aku tak sengaja terhina orang.
Memang malas betul aku ni. Orang tak berguna. Memang waktu tu. Oh, aku boleh gambar lembar tengok ni.